Okey, sebahagian masyarakat kita masih mempercayai tentang amalan-amalan kalau hujan tak turun kita kena pergi batu tertentu dan sebagainya. Sebab benda ni saya dengar sendiri orang-orang kampung bercerita kan. Ada satu tempat ni dia pun kata ada satu batu, kalau hujan tak turunnya pergi kat batu tu buatlah sesuatu macam saya tak pastilah sapu ke doa ke apa saya tak pasti. Jadi ini sebenarnya adalah satu bentuk amalan khurafat yang boleh menggugat iman dan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam tauhid Allah itu adalah Tuhan yang mentadbir. Dalam tauhid rububiyah kita perlu meyakini bahawa Allah itu Tuhan yang mentadbir. Kalau berlaku hujan tak hujan dan sebagainya, Nabi telah tunjukkan. Kalau tak hujan kita kena tunaikan solat istisqa, solat minta hujan. Minta kepada siapa? Adakah sapu batu? Tak. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah tahu alam ghaib dan Allah lah Tuhan yang mentadbir, yang menggerakkan hujan, mengatur awan dan sebagainya.